Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi ikan lengat. Nah selalunya kita duk tengok di pasar-pasar tu, duk jual seekor sampai kadang-kadang boleh pergi RM4-3.5. Lepas tu mas sini Cik Tah nak kongsi cara mana kita nak buat. Cara Cik Tah duk buat lah nah. Okey, lepas tu mas Cik Tah nak kongsi bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula sekali semestinya Cik Tah sediakan ikan temenung. Yang ni orang panggil temenung borek. Lepas tu Cik Tah ambil asam, asam Jawa. Lepas tu Cik Tah ada asam kepin. Hot tu saja basic dia. Sekejap lagi kita akan bubuh garam, kita akan bubuh gula kan sikit. Yang mana nak, yang mana tak mau, jangan duk komen. Tak payah bubuh, sikit buang. Tapi yang ni sebelum pada Cik Tah nak mula, anda kata anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah kalau kata tak ada di rumah asam macam ni, yang ready made ni, pakai asam Jawa yang jenis tenyeh tu pun boleh. Tapi rendam dulu dengan air yang sikit sampai dapat kata asam tu dia pekat. Okey, lepas tu mas Cik Tah nak tunjuk cara-cara dia. Okey, kita akan masuk asam ni ikut cita rasa masing-masing. Siapa nak masam, masuk lebih. Tapi Cik Tah suka bagi masam. Lebih kurang Cik Tah bubuh 1 sudu ni. Okey. Lepas tu Cik Tah akan ambil garam, gula dan sedikit perasa. Jadi Cik Tah akan tambah dengan sedikit gula dan sedikit perasa. Yang tu optional. Kalau tak mau masuk pun tak apa. Tak kisah tak mau masuk gula, tak mau masuk perasa pun boleh. Tapi garam kena masuk lah. Okey, Cik Tah akan garam pun secukup rasa. Jangan tak berasa pula. Jangan tak berasa pula, dia tak mau. Sebab apa dia nak serap masuk pergi ke dalam isi tu. Sebab apa sekali kita nak campur dengan air pula. Kan? Okey, lepas tu Cik Tah masuk sedikit gula. Agak-agak dalam 2 sudu KFC ni aja, bukannya banyak pun. Okey. Lepas tu Cik Tah akan masuk sedikit perasa. Yang ni optional. Kalau kata nak masuk pun tak apa, tak mau masuk pun tak apa. Okey, Cik Tah masuk 1 sudu KFC. Okey, ni dah semua dah masuk di dalam ni. Kita gui macam ni. Peratakan dia. Ingat anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah yang mana ada asam Jawa yang tu, yang ni untuk diperah secara manual tu, boleh je. Okey. Cukup mudah, cukup senang. Okey, dalam-dalam dia tu pun kita pemasuk sikit Okey. Lepas tu Cik Tah akan masuk sedikit air. Jangan banyak sangat air. Agak kata dia terendam, sudah. Jangan banyak sangat. Okey. Okey, kita kalih-kalihkan dia. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk asam kepin. Asam kepin bertujuan asam ni, garam ni dia bertujuan nak bagi isi ikan tu kerah. Dia tak hancur. InsyaAllah dengan izin Allah. Cakap mana yang Cik Tah duk buat ni, jadilah. Okey, lepas tu Cik Tah akan letak di atas api. Lepas tu dah siap semua tu, Cik Tah letak atas api, atas dapur. Okey, lepas tu masak dia kita kata jangan terlampau lama. Cik Tah ingat dalam 5 minit macam tu cukup. Tapi kita kena kalih. Agak kata 2 minit setengah, kita kalih, 2 minit setengah, kita kalih. Isi dia, cara dia, kejadian dia, isi dia, ikan ni dia tak masak sepenuhnya. Kita kata dia half cook, lebih kurang dalam 80% saja dia masak. Dia tak masak ke semua. Okey, lepas tu kita akan tuduh okey, ni dah mendidih. Jangan terlampau lama. Okey, kita kalih. Kalih. Cukup 5 minit kita tutup api. Sebanyak mana pun kita buat, bagi macam ni juga. Okey. Lepas tu, nak cerita bagi yang ni paling penting.
Anak-anak, sahabat-sahabat kita kena dengar. Setelah kita perap dah, lepas tu kita rebus dia dengan garam apa semua, gula apa semua kita masuk ni. Lepas tu kita kena biar dia semalaman. Semalaman. Tak nak goreng terus pun boleh, bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi dia punya rasa tak sama nak saya bagi. Ni kita nak bagi dia mendap, dia meresap masuk pergi ke dalam isi tu. Dia nak masuk pergi dalam apa urat-urat saraf dia tu. Jadi kita makan tu berasa semua. Okey, disebabkan Cik pun segan nak berkongsi esok. Lepas tu Cik dah buat dah setengah ikan ni nak. Okey, ni ikan yang kita perap dah kemarin. Nah. Tu dia. Jadi kita ni duduk saja-saja kita kalih, nampak tak dia keras. Kejadian dia tu keras. Dia tak lembut. Maksud kata dia cukup garam, dia cukup asam. InsyaAllah dengan izin Allah. Okey, lepas tu kalau resepi Cik tak akan goreng lagi. Cik tak akan goreng. Untuk step yang keduanya, Cik akan kukus sak. Anak-anak, sahabat-sahabat Cik buat tengok dengan cara ni. InsyaAllah dengan izin Allah. Bukan nak kata lah, bukan nak sembang. Tapi ni dia. Ikan ni kita akan masuk ke dalam ni. Sebelum kita nak goreng tu. Maksud kata yang ni dah kita boleh goreng dah. Lepas tu air asam ni jangan pergi duk buang. Kita boleh pula tambah untuk ikan yang ke depan kita nak buat lagi. Okey, kita akan masuk dalam ni. Okey, lepas tu yang ni asam lebih ni kita akan masuk di dalam. Jadi tenang. Okey. Lepas tu Cik akan masuk sedikit minyak. Nak buat apa? Cik dah nak goreng dah masuk minyak. Bukan pasal apa. Kalau kata kita nak simpan, bila kita sapu minyak ni dia tak melekat. Bila melekat tu sekali dia rebut ni isi kawan-kawan dia nak buat pergi. Kalau kita nak boleh ambil tu. Bila kita bubuh minyak ni dia korang. Kita kata dia lincin, dia elok. Lepas tu masa kita kukus pun kejadian dia pun cantik. Okey. Lepas tu Cik akan masuk dalam periuk kukus. Masuk dalam ni. Kali dengan yang ni. Okey, kita kukus dia pun lebih kurang dalam 5 minit aja. Jangan lama sangat lah. Kita kukus sak saja. Bagi ayam mendidih dulu, buat tu masuk dia. Lepas tu kita kukus. Kita start daripada situ 5 minit nak. Okey, lepas tu tunggu. Okey, cukup 5 minit, tutup api tu dia tu. Masak perlu. Tak terlepas takut. Lepas tu kita buka dia. Kalau kita nak goreng ni, kita kena bagi dia sejuk. Bagi sejuk dulu. Sebab apa ni isi dia dah dia kukus tu, isi dia kita kata dia lembut lah sikit. Bila kata dia sejuk, isi tu keras, kita goreng tu bukan lama pun. Syarat aja. Tapi kalau nak makan macam ni pun dah boleh dah. Tapi tak mau, kita mana mau, kita kena goreng dulu. Baru sedap. Lepas tu kita nak tunggu, kita nak pergi bubuh pendingin dia saat, nak bagi dia sejuk. Lepas tu kita nak goreng nah. Okey. Kita akan tunjuk teknik cara menggoreng. Goreng dia tu kita kata minyak jangan banyak sangat. Bukan macam kita goreng ikan goreng biasa tu. Goreng minyak sikit-sikit sudah. Agak-agak kata penuh pungkuat belanga ni jadi. Minyak Cik pun dah panas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok anak-anak sahabat-sahabat Cik tengok. Dia macam dia pejal dia punya isi tu. Tapi dengan syarat dia kita kena bagi dia sejuk dulu. Alhamdulillah siap dah ikan lengat kita ataupun ikan kukus pun boleh juga kita panggil. Lengat tu kukus lah, kukus tu lengat nak saya bagi. Lepas tu hari ni kita nak makan nasi, kita ada sambal,
menantu Cik Tah buat, lepas tu Cik Tah ada ulang. Jadi waktu tu pun sedap, tak sanggup dah, tak payah duk bergulai, tak payah duk bersayuk apa dah. Okey, lepas tu sikit tip kita nak berkongsi. Okey, selalunya kan kalau kata kita nak buat berniaga lah. Kalau kita nak buat berniaga, selepas daripada kita kukuh tu, kita masuk kat dekat macam kita kata macam nyeru tu, macam radai buluh tu, kita susun. Masa tu minyak tu nak kita bagi, masa kita nak susun tu, minyak tu perlu sekali lagi kita sapu. Sebab apa? Kita tak mau bagi, kita betul-betul kita nak elokkan daripada sama-sama dia tu melekat. Lepas tu selalunya orang berniaga ni depa akan salai. Salai maksud kata depa ada radai siap-siap dah. Bawah tu ada dapur, macam dapur kayu ke, dapur arang ke, depa akan salai pelan-pelan. Kalau kata kita makan sekejap duk gitu gatal mulut, maksud kata tak boleh makan dah tu. Lepas tu anak-anak sahabat-sahabat kita cuba buat, tengok dengan izin Allah, buat macam mana yang kita kongsi step by step tu. Jangan duk kecoh pula. Kecoh mau tak jadi. Cerita ni awak tak jadi, saya buat. Kita tanya kukuh dok lupa, terus goreng. Nak jadi kan? Lepas tu sekian perkongsian kita pada hari ini. Kita harap bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua. Okey, jangan lupa share, like, subscribe channel kita Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.